hati-hatilah ketika memandu. Bacalah doa, moga dilindung selalu. Jangan pandu laju dan juga terburu-buru. Kelak kecelakaan dan maut yang menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Bersama saya lagi dalam rancangan Jakom. Jangan keliru, jom ambil tahu. Jom kita kupas tentang isu ini. Pandu cermat, jiwa selamat. Jangan jadi seperti Suraqah bin Malik yang terburu-buru, menunggang kuda hingga mengakibatkan kecelakaan. Bak kata patah, pandu cermat, jiwa selamat. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Allah memerintahkan hambanya agar sentiasa menjaga adab. Menurut Imam Malik bin Anas, tidak ada kebaikan dalam agama tanpa adab. Kawan-kawan, memetik laporan dari portal rasmi PDRM, Statistik Harian Kemalangan seluruh negara pada tahun 2024, sebanyak 1,372 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 14 kematian. Astagfirullah, banyak tu. Agak-agak hadirin, apa puncanya? Jalan tak elok, berlekuk-lekuk. Betul juga. Tapi, janganlah asyik nak tuding jari sana, sini. Punca utama berlakunya kemalangan di jalan raya adalah sikap pemandu itu sendiri. Nampak orang bagi lampu dadak dalam tangan. Ada polis, ada polis. Barulah kalau tarik tali mengkedah. Tersangkut pula. Mesti ramai pernah buat kan? Cepat mengaku. Bukankah elok kalau kita ikut adab berkenderaan yang Nabi ajarkan? Rancang perjalanan, patuhi arahan. Periksa kenderaan, elakkan kemalangan. Hormat menghormati, amalan terpuji. Moga destinasi selamat ditujui. Muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis kudusi yang telah diriwayatkan oleh Muslim. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah mengharamkan kezaliman antara kamu. Allah melarang kita melakukan kezaliman dan menjerumuskan diri kita dalam kezaliman. Samalah juga macam mandu, patuhi peraturan di jalan raya. Kalut-kalut nak pergi mana? Kawan-kawan mesti pandai baca doa naik kenderaan kan? Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mantap. Niat dah baik. Doa dah cantik, tapi bawanya merempit. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi iktibar buat kita semua. Jalan-jalan ke pasar raya, hendak membeli buah rambutan. Berhati-hati di jalan raya, patuhi arahan, jaga keselamatan. Saya mohon undur diri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.